mengandalkan saya pun dah hantar surat untuk tetap jawatan. Saya ingat untuk secara formal kita adakan satu pertemuan yang terakhir lah. Tapi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya banyak belajar. Saya rasa masa saya dekat NRES ataupun sebelum di NRECC memang banyak yang saya belajar dan sangat memudahkan saya lah. Saya ada dengan tim yang ada dekat kementerian ni. Saya confident bahawa dengan tim yang baik dekat kementerian, siapa pun datang kat sini, insyaAllah betul akan kita dapat tengok kejayaan. Dan Rabi akan mungkin nanti dia akan satu legacy yang sangat-sangat yang menarik. I like your style. Tidak banyak mengganggu kami dari segi urusan pentadbiran, but you lead us will give clear direction. Mengucapkan semoga maju jaya lah pada Wakil Menteri. Alhamdulillah pagi ni kita hujan. Suasana pun sayung. Jadi kalau nak dapatkan maklumat cuaca, jangan segan-segan mesej saya. InsyaAllah. Saya juga dah umumkan kita baru saja dapat anak harimau Melayu yang 12. Itu mungkin dah lama. Macam mana lah. Biarlah dapatlah. Itu saya rasa mungkin sebab betul berkat WB dekat NRES. Selama ni payah nak dapat. Yang saya ingat satu perkara yang mungkin dapat mengajar saya macam mana untuk deal with NGO lah. Sedih bagi saya, dan just sebagai agensi pengakuasaan, memang saya rasa saya mendapat sokongan yang cukup kuat kepada Yang Berhormat. Assalamualaikum, jika ada gambar bersama Sekejap, Debbie. Kita semua dah bila ni kata nasib dah tak sampai